Memang tak rugilah kau bawa keluarga berbuka puasa kat sini. Hari ni kita berbuka puasa Di tepi tasik. sambil tengok itik. Macam pantun gitu. Ni pada Ramadan ni dekat kafe Markisa ni. Aduh. Penyambut tetamu dia senyum je, cantik-cantik semua. Sama cantik dengan menu yang disediakan. Ya, kali ni aku nak bawa kau satu pot berbuka puasa di Cafe Markisa. Lauk pauk dia kampung bang. Ini kalau bawa mak ayah ni memang suka dia orang ni, kena pula lauk-lauk kampung tradisi kita kan. Yang paling best tiap hari menu-menu dia bertukar tau. Ramadan kali ni stall-stall dia pun dah banyak menu. Kau pilih je lah. Kalau bawa ayah aku memang dia suka sup-sup macam ni tau. Nak goreng-goreng ada, buah-buahan, pilih je lah. Dessert-dessert dia semua best-best. Memang tak salah lah kalau bawa family dengan kawan-kawan. Berbuka puasa dekat kafe Markisa. Tasik ni, tasik cincin Yasin. Harga dia baru RM59.90 untuk yang dewasa, kanak-kanak RM49.90. Kalau bawa family, bawa kawan-kawan, memang terbaik. Dan dekat sini yang penting lauk-lauk kampung dia semuanya best-best. Yang penting 7 hari seminggu, hari-hari dia tukar lauk. Lauk kampung bang, kau boleh tengok menu-menu yang ada. Air Markisa kat sini fresh, kena rasa. Sebab kat sini memang dia tanam buah Markisa tu tau. Kalau nak cerita pasal rasa dan kualiti makanan, inilah tempat yang paling tepat sekali. Daripada menu kanak-kanak sampailah yang dewasa. Korang tak payah risau, kemudahan semua ada. Surau dia boleh muat 100 orang tau. Nanti matahari nak terbenam, Tasik ni memang cantik, boleh bergambar. Jangan tunggu lama-lama, dah boleh booking dah sekarang.